Okay guys, hari ni kita ada dua choice untuk korang. Contoh hari ni korang ada 60,000 budget cash 60,000. Korang akan pilih Honda City ataupun korang akan pilih yang ni, Vios Tugong. Harga memang beza banyak Contoh macam City ni, harga dia 59,800. Okay, yang ini 16,800. So ada orang fikir mungkin 60,000 tu korang boleh beli ni. So kenapa? Beli direct cash sahaja sudah cantik. Tapi ada jenis orang yang pandai jimat dia akan fikir, oh, saya ada duit lebih, boleh buat lagi banyak ataupun standby untuk bayar maintenance ke ataupun modified sikit ke. So mereka akan pilih Vios Tugong lah. So untuk saya punya opinion, untuk saya sendirilah, mungkin saya akan pilih yang ni. Nanti ada apa-apa belakang berfikir. So saya percayalah zaman sekarang punya orang memang akan pilih yang ni. Tambah fikir punya. So untuk orang yang pandai jimat, mereka akan pilih yang ni lah. Actually dua kereta ni pun not bad. Tahan pakai juga. Cuma satu nampak lagi modern, satu memang dah legend lah. Boleh kata kereta sangat rare, dah legend. Cuma yang ini korang akan jimat banyak duit lah. So boleh standby duit tu untuk buat lain-lain benda. So kawan-kawan, komen di bawah mana satu jenis korang akan pilih. Kalau korang ada cash budget 60,000. So itu saja kawan-kawan, kita jumpa next review.